Di Baidicheng, suasana tegang. Raja Liu Bei, pahlawan agung, terbaring lemah menghadapi saat-saat terakhir. Seluruh Shuhan bergantung pada wasiatnya. Zhu Liang, strategis ulung, menanti penuh debar. Apa yang raja akan tuturkan? Keputusan ini bakal mengubah nasib Shuhan dan peta politik tiga kerajaan. Dengan suara perlahan, Raja Liu Bei menatap Zhu Liang. Jika anakku, Liu Shan, boleh dibantu, bantulah dia. Jika tak mampu, tuan boleh ambil alih tata. Tawaran mengejutkan. Raja serah kerajaan pada menteri. Zhu Liang tergamam. Ini beban berat. Beliau tunduk, menerima takdir, berjanji mengabdi demi Shuhan hingga akhir hayat. Wasiat Baidicheng bukan sekadar kata-kata. Ia janji mengikat, amanah membentuk takdir dinasti. Zhu Liang kini pikul impian raja yang gugur. Dengan janji meneruskan perjuangan Liu Bei, beliau hadapi cabaran besar. Setiap langkahnya demi memenuhi amanah agung itu. Momen abadi, kisah pengorbanan dan kesetiaan luar biasa dalam sejarah.